Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari SPM 2022 kertas 1 soalan 4. So tajuk dia ada pembezaan dan pengamilan. Yang A itu pembezaan lah, B itu pengamilan. Kami tengok A dulu. Dia cakap ni dia beri satu ketul bot ais lah, berbentuk kupus lah. So lepas tu ais tu mencair dengan kadar ni lah seminit. Okay. Dia minta kami cari, tentukan kadar perubahan panjang sisi lah. Dalam kamu mau perhatikan unit dia cm per second ais tu pada ketika panjang sisinya ialah 15 cm. Okay. So ini macam mana kami nak buat. Okay. So sekarang kami tuliskan apa yang dia nak kami cari. Kadar perubahan panjang sisi. Okay. So kami katakan panjang sisi itu diwakili oleh X lah. Katakan X ialah panjang sisi lah. Okay. Kadar perubahan panjang sisi bermaksud dia nak kami cari dx ber dt. Okay. So sekarang apa maklumat yang dia diberi? Dia cakap ais tu dia mencair dengan kadar 5.53 cm3 seminit. Kamu nampak tak ni cm3 ni? cm3 ni adalah isi padu So bermaksud ini adalah kadar perubahan isi padu. So maklumat yang diberi adalah di isi padu biasanya guna B lah. So dV ber dt equal to 5.5. Tapi kamu perlu tahu dia adalah mencair. So sini adalah negatif Okay. So sini sekarang bermaksud sini kami guna betul rantai lah, kami pecahkan. So semasa kami pecahkan ini dx atas dd bawah. So bermaksud yang lain kami perlu bergantung info yang diberi. So di sini kami guna dv lah. Okay. Sebelum tu bentuk ni adalah kubus kan. So isi padu bagi kubus adalah sisi kuasa 3. Betul. So bermaksud sini kami mau cari dv dx lah. So dv dx sama dengan 3x kuasa 2 sebab nanti kami nak gunakan. Okay. So sekarang ini adalah dx per dv. So bermaksud kami perlu songsangkan inilah. So bermaksud ini adalah 1/3 x kuasa 2. Okay. dv per dt ini kami nak gantikan dengan berapa? Sebab dia minta kami cari kadar perubahan panjang ni, tapi unit dia adalah cm per second Ini adalah cm cube per minute. So bermaksud sini semasa kami darab dengan negatif 5.5 ni, kami perlu bahagi dengan 60 Kami tukarkan dia jadi per second Okay. So sekarang x ni kami gantikan dengan yang dia beri 15. Okay. So bermaksud 1/315 square minus ini. Okay. So bermaksud lah kami akan dapat negatif 11/81,000. Okay. Unit dia ini adalah cc kan, cm, masa per second. B tu ini adalah pengamilan. Diberi tiba dx adalah kami dapat gx. Dia minta kami cari kamera ini. Ini adalah kamera tak tentu Okay. So sini kami salin balik soalan dia. Kami guna hukum salah satu hukum kamera tak tentu lah. Bermaksud kami pisahkan mereka dahulu. Okay. So kami pisahkan mereka. So something like this. Okay. So sini kami guna konsep pengamilan adalah songsangan bagi pembezaan lah. So bermaksud part ini dia akan menjadi 5/1 tolak x square. Okay. Ini adalah akan menjadi 3x. Tapi jangan lupa ini adalah kamera tak tentu. So bermaksud last kami akan tambah C lah. So untuk maklumat, bahagian sini semasa kamu kamera, kamu akan dapat 1 C lah. Okay. Bahagian sini semasa kamu kamera, kamu akan dapat 1 C juga. Tapi C itu kamu boleh gabungkan lah sebab dia adalah pemalah. So last tu kamu hanya tulis 1 C sahaja.